Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syihab, asal daripada Pendang, tapi saya dah 20 tahun menetap dan bekerja dekat KL lah. Nak bina rumah ni, impian ni nak buat rumah dekat kampung ni dah lama lah kan. Selalu duduk balik kampung apa semua pun duduk rumah mak ayah semua, tapi nak ada rumah sendiri jugalah untuk keselesaan kalau balik ramai-ramai apa ni kan. So nak buat rumah sendiri lah, impian. Saya duduk tanya-tanya orang apa semua, lepas tu saya duduk tengok dekat dalam Facebook, dekat dalam media sosial semualah kan, Instagram apa semua. Duk carilah kontraktor yang boleh dipercayai, yang kualiti, yang ada package yang bagus. Dan daripada saya tengok dekat Facebook apa semua tu, saya pergi office. Banyaklah kontraktor-kontraktor yang saya pergi office kat area Pendang, Alor Setak semua ni. Dan yang last kali tu saya pergi ke office AW, saya contact, saya WhatsApp, saya minta location apa semua, saya pergi. Lepas tu bila saya tengok package tu, memang saya rasa sangat puas hati lah dengan package tu. Lepas tu bila tengok track record AW pun, bila saya tengok kat dia punya Facebook, lepas tu saya pergi buat site visit apa semua, saya tengok kualiti apa semua. So saya pun decide nak pilih AW lah. Dari segi komunikasi dan kerja, bagi saya sangat puas hati lah. Sebab bagi saya, apa yang special dengan AW ni, kita senang nak communicate. Kita ada benda apa-apa kita nak bagi tahu apa semua, kita boleh habaq, kita boleh WhatsApp saja, kita boleh call. Dan komunikasi dengan AW sangat senang lah. Bila-bila masa boleh message apa semua. Tim AW, Mirul, Fiza semua akan, saya boleh kata memang kan reply lah. Memang bagus lah, yang tu yang ni lah special lah AW ni. Kadang-kadang sebab saya duduk jauh, saya tak boleh nak main tengok rumah selalu apa semua. Kalau nak tahu apa-apa progress ke, benda nak kena tukar ke apa ke, saya akan WhatsApp, saya akan tengok gambar apa semua. Dan kerjasama daripada pihak AW sangat baik lah. Saya boleh kata dari segi tu memang AW sangat baik. Dari segi material, sebab saya ambil package, dan sebelum saya decide nak ambil package tu pun saya dah tengok material-material yang AW apa di offer. Dan kalau macam ada yang saya nak lebih tu, biasalah kan, bila dalam package tu macam tu, kalau kita nak lebih lagi kita akan tambah, itu biasalah. Tapi bagi saya package yang AW bagi tu, yang saya ambil package premium lah, yang package premium tu pun kualiti dia sangat baik lah. Cuba kalau kita nak lebih lagi tu, biasalah mana-mana kontraktor pun. Tapi kalau macam kita compare dengan kontraktor lain, package yang lebih kurang sama level, saya rasa apa yang AW bagi tu lebih lah. Pesanan saya, pilihlah AW. Bagi saya, apa yang penting, kita banyak jumpa kes-kes kontraktor buat rumah paruh jalan, lari, rumah tak siap, hilang macam tu. Banyaklah kes kat tempat saya duduk ni pun ada kes yang macam tu, terpaksa bawa ke mahkamah apa semua. Dan kita nak elakkanlah benda-benda macam tu berlaku. Kita pilih kontraktor yang betul boleh deliver kerja, kontraktor yang berdaftar, lepas tu track record. Memang AW pun ada banyak job dia sekarang ni kan. So bagi saya, itulah pesanan saya, betul-betul survey background kontraktor tu. Kalau boleh buat site visit apa semua, pergi buat site visit sama-sama, bagi puas hati betul-betul, baru buat keputusan. Saya nak ucapkan terima kasih lah pada tim AW, owner AW, Fiza, tu Amirul, Acap, Rin, semua tim-tim yang banyak membantu saya lah. Sebab saya duduk jauh, so apa-apa komunikasi saya kena WhatsApp lah kan. So dan kerjasama daripada tim AW sangat baik lah. So saya nak ucapkan terima kasih banyak lah dari segi tu. AW terbaik. Okay.